Assalamualaikum guys. So kali ni sedap nak buat apa? Sedap nak makan breakfast kan. Sebelum ni kita asyik review cafe je. So kali ni kita review tempat makan makanan di waktu pagi. So sedap dekat mana? Sedap dekat dengan breakfast.co. Breakfast.co ni dekat dengan Serasa Garden, Taman Melawati. Dalam banyak gila makanan-makanan yang best, makanan-makanan yang special untuk kita makan waktu breakfast. So jom guys, kita tengok apa yang menarik. Ini burger for beef with the bacon muffin di breakfast one. Ini di chicken breakfast. Okay. Okay. Okay guys, so inilah dia makanan yang sedap order dekat dengan breakfast.co. Ada banyak guys. So sedap, ada order bacon, ada order big breakfast, ada order omelette. So jom kita try rasa dia macam mana. So based on Google kan, rating yang orang ramai bagi adalah 4.1. So jom kita try, kita tengok rating dia kena ke tak dengan macam mana yang orang ramai bagi. So untuk yang pertama, sedap akan try egg bacon muffin. So jom kita tengok kat dalam macam mana dia punya rupa. Okay guys, so inilah rupa dia. Dia ada bagel, dia ada bacon, dia ada telur, and then dia ada cheese juga. So jom kita try combination dia, pergi tak ke tak pergi. Terbalik ke? Oh macam ni. Oh tak terbalik pun guys, ingat terbalik. Jom kita rasa macam mana. Bismillah. Macam dia punya bacon kan, bacon dia sedap sebab ada setengah bacon yang sedap rasa kat tempat lain dia agak sedikit masin tak. Tapi untuk yang ni, bacon dia sedap. Dia punya juicy tu, dia punya combination dengan cheese dia, best. Korang boleh rasa lah. Sebab bila ni makan tu, ngam-ngam minta makan sekali dengan dia punya telur kuning tau. Memang terbaik lah guys. And then guys, apa lagi nak cakap, dia punya tekstur roti dia lembut, memang lembut lah. Korang akan dapat rasa macam mana kita makan breakfast dekat satu kedai tu lah, kedai yang special tu lah. Vibe dia lah, tapi tak sama. Rasa dia hampir sama. Sedap. So untuk egg bacon muffin ni, harga dia RM11 je guys. So untuk rating, Min bagi 5/10. Sedap. Okay, so next kita try dia punya bagel pulut beef. So dalam ni ada daging cincang tau. So jom kita tengok macam mana dia punya bentuk rupa dia. Dan of course dia punya rasa. Guys, menarik kan? Menarik. So guys, dalam dia daging hancur macam kita boleh tengok sendiri. Sekejap tengok dia punya daging memang boleh lerai, memang lembut. Daging ni memang lembut. Dah hancur. So jom kita try dia punya rasa pula. Bismillah. Daging dia memang lembut. Dan korang dapat rasa semua pencah-pencah dia tu, dia tak overshadow dia punya rasa daging tu tau. Kadang-kadang kalau kita makan bagel, sos dia tu sendiri dah overshadow rasa daging tu. Tapi ni memang sedap. Sebab korang makan tu, korang akan dapat rasa tomato sikit, korang dapat rasa dia punya cheese sikit, dan korang dapat rasa banyak dia punya daging tu, dia punya tender daging tu. So kalau korang datang balik, kalau korang baru balik daripada kampung, daripada Pahang, korang nak ke KL, korang akan lalu Taman Melawati, korang mestilah singgah ke breakfast.co ni dan try sendiri beef pulut bagel pulut beef. Dan try sendiri bagel pulut beef ni. Memang sedap guys. So untuk harga bagel pulut beef ni RM15 sahaja, korang boleh dapat sebesar-besar alam macam ni. Makan pun memang akan puas hati, percayalah. So untuk rating, sedap bagi 7.5/10. Ni memang sedap. Okay, next kita try dia punya beef breakfast wrap. So jom kita tengok dekat dalam ni apa yang ada, macam mana rasa. Jom kita bedah dulu. So guys, macam ni lah rupa dia.
bila kita dah buka dia punya right. So kita nak tengok apa ada kat dalam dia. Jom kita masukkan benda ni dalam mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ni dia ada omelette, dia ada bacon. Dia memang korang nampak sama macam mana yang ada dekat dalam ni, tapi lain. Dia lain kat mana? Dia ada special sauce yang dia pakai yang membuatkan rasa dia lagi baik, lagi special daripada yang ini. Tapi bos sedap tak makan lagi yang ni. Yang ni pun dah memang sedap. Kalau dah yang ni confirm lah sedap juga. So jom untuk suapan kali kedua. Bos sedap nak rasa betul-betul. Bos sedap nak selidik apa lagi yang ada dekat dalam ni. Bismillah. Untuk suapan pertama tadi, sedap tak dapat rasa dia punya sayur tau. Tu rasa macam tak komplit lah. Tapi untuk suapan kedua, sedap dapat rasa ke semua sekali. Dia punya omelette, dia punya sayur, dia punya bacon. Bila masuk dalam mulut tu kan, dia bercampur bau. Memang terbaik lah. Dia buatkan dalam mulut rasa happy. So untuk harga ni pula RM14 tau. Korang boleh dapat macam ni. Makan confirm akan terus kenyang sampai tengah hari, insyaAllah sampai petang. So untuk rating, sedap bagi 8/10. Ni sedap. Okay, next sedap nak try dia punya omelette spicy chicken. So ini dia omelette spicy chicken. Korang boleh nampak ada omelette atas dia, ada chicken kat bawah dia. So untuk omelette spicy chicken ni, korang kena makan dengan dia punya sos. Ini dia. Special sauce dia kita kena tuang atas ni. So jom kita tengok macam mana pergi dia. Kita rasa dia punya ayam dulu. Ayam dia campur dengan kuah sikit. Sudah. Ayam dia rangup, pedas, sangat pedas, tapi sedikit masin lah untuk sedap. Bagi sedap dia punya masin tu terlebih lah. Jadi kita rasa dia punya omelette pula. Bismillah. Okay, omelette dia memang sedap. Omelette dia memang lembut. Dia memang masuk dalam mulut tu, korang rasa dia punya cair tu lah. Omelette dia tak ada rasa dia masin sangat, tak ada rasa tawar sangat. Omelette dia memang just nice. Tapi dia punya ayam lah sedikit spoil lah makan. Jom kita makan dia punya ayam dengan dia punya omelette sekali. Yes, bismillah. So basically kalau korang makan sekali dia punya omelette dengan ayam tu, omelette punya lemak tu dapat hilangkan sedikit rasa masin ayam pula, tapi still ayam tu rasa masin. Untuk chicken spicy omelette ni harga dia RM15 je. Korang dapat macam ni. Korang kena cuba sendirilah nanti rasa dia macam mana kan. Sebab dekat orang lain-lain. So untuk rating sedap bagi 6/10. Alright, last but not least kita try dia punya Big Supreme Breakfast. Macam korang boleh tengok sendiri, Big Supreme Breakfast ni dia ada roti, dia ada sandwich bacon, dia ada hash brown, dia ada hot dog, and then dia ada omelette. So jom kita makan. Siapa dek? So jom kita try dia punya bacon sandwich dulu. Alright, so kita try dia punya lemak. So jom kita try dia punya sandwich bacon. Bismillah. Roti dia colour hitam guys, lain macam. Bacon dia macam saya cakap tadi lah, bacon dia memang tak ada rasa masin langsung, memang sedap. And then roti dia punya tekstur pun korang sendiri boleh tengok lah, lembut gila. Dan masuk dalam mulut pun tak langsung lihat untuk telan, untuk gigit, untuk kunyah. Memang sedap lah untuk bacon ni. Roti dengan bacon dia memang combination yang baik. Kita try dia punya hash brown.
Nasi blender memang korang akan dapat rasa dia punya ubi kentang tu lah. Sebab ada certain tempat yang buat hash brown ni kan, dia memang akan sedikit masin lah. Ni pun tak tahu kenapa. Even company M tu pun, kalau korang rasa dia punya hash brown dia ada sedikit masin. Tak tahulah kalau orang lain kan. Tapi untuk yang ni, hash brown dia memang sedap. Memang just nice. Okay guys, hotdog dia. Rasa hotdog. Rasa hotdog kan. Nak rasa macam mana lagi. Cuma hotdog dia masak perfectly cook lah. Memang terbaik. Omelette guys. Omelette dia gebu tau. Aku suka betul omelette dia. Terus saya je masuk dalam mulut. Sedap je nak makan. And then dia punya sos pun, Min tak sure lah sos ke ataupun kuah, tapi Min rasa sos dia memang tak mengganggu lemak telur. Lemak apa orang cakap, rasa lemak dekat dengan telur tu tau. Kadang-kadang sos kan macam dia over pedas, kita dah tak rasa dah ada telur, kita rasa dia punya sos dia kan. Untuk yang ni tak. Ni korang dapat rasa dia punya omelette, korang dapat rasa dia punya cair omelette tu dalam mulut. Ni memang recommended lah untuk makan sarapan pagi guys. Untuk yang ni dengan big breakfast wrap, dia punya ingredient dia lebih kurang sama je, tapi yang membezakan sos masing-masing. Sos masing-masing ada specialty dia tersendiri. So, untuk Big Supreme Breakfast ni, harga dia RM19 je tau. Kau boleh dapat semua macam ni. Dapat bacon, dapat omelette, dapat daging, dapat hash brown. So, untuk rating, Osdap boleh bagi 7.5/10. So guys, Osdap pun dah habis makan, perut pun dah kenyang. Macam korang nampak, memang tak semua habis lah kan, sebab banyak Osdap order. Kalau Osdap habiskan sekarang, tengah hari, confirm tidur. Siapa nak bayar gaji kalau tidur kan? So guys, kalau korang nak tahu sebenarnya yang paling special dekat dengan kedai ni, korang boleh custom makanan korang. Korang boleh ambil situ sikit, ambil sini sikit, ambil sini sikit, jadikan korang punya breakfast. Tengah hari kalau tak sakit perut, Alhamdulillah. And then guys, kalau korang nak tahu, sos-sos yang korang nampak dekat depan mata korang ni, semuanya adalah homemade, buatan sendiri, bukan buatan daripada mana-mana kilang ataupun kedai. Memang buat daripada rumah, datang ke sini, serve untuk kita semua. Macam yang Osdap cakap tadi, dekat sini sebenarnya korang boleh custom korang punya makanan. So kalau korang nak pedas, kalau korang rasa tak cukup pedas, kalau korang rasa kurang pedas, korang rasa nak tambah pedas, boleh dekat sini. Korang cakap je dekat kaunter, diorang akan buatkan untuk korang. And then guys, dekat sini guys, sebenarnya korang jangan risau langsung pasal kawasan. Tempat ni memang luas, kerusi pun memang banyak. And then nak cari parking pun memang senang je guys. So guys, based on Google kan, Osdap tengok kedai ni orang awam bagi rating 4.1. Tapi daripada Osdap special sikit lah, sebab bila Osdap makan dia punya makanan memang Osdap suka, jadi Osdap tambah sikit 4.3. So korang tempat ni Osdap boleh tulis recommended. Korang nak Osdap review kedai mana lagi lepas ni? Kalau ada, komen je kat bawah. Jangan risau, Osdap confirm sampai. Dan jangan lupa guys, like, follow, komen dan share untuk video menarik yang seterusnya.